surah yang ke-49 iaitu surah Al-Hujurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam membicarakan surah yang ke-49 iaitu surah Al-Hujurat yang bererti bilik-bilik. Sebuah surah madaniyah diturunkan di Madinah mengandungi 18 ayat sahaja. Satu surah yang tidak begitu panjang tetapi sangat istimewa, dikenali sebagai surah akhlak ataupun surah adab. Kerana dalam surah ini mengandungi prinsip-prinsip etika sosial dan adab apabila bersama dengan sesama muslim, lebih-lebih lagi apabila berada di hadapan baginda Nabi SAW. Kalau kita tengok asbabun nuzul ayat ini, sebenarnya tidak ada satu sebab yang khusus, tetapi diriwayatkan pada ayat yang pertama hingga ayat kelima itu satu kaum, satu rombongan daripada Bani Tamim datang ke Madinah untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Semasa berada di luar bilik Nabi ataupun rumah-rumah Nabi, mereka itu memanggil Nabi SAW dengan suara yang kuat. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, keluarlah menemui kami." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran yang mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat tinggi suara kamu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu menyaringkan suara, melantangkan suara semasa bercakap dengan baginda Nabi sebagaimana kamu bercakap dengan orang lain. Ini supaya amal kamu tidak hilang, tidak terhapus pahalanya sedangkan kamu tidak menyedari. Begitu juga terdapat peristiwa di mana Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar berselisih pendapat, berbincang lalu berselisih pendapat sehingga kan mengangkat sedikit suara di hadapan baginda Nabi mengenai siapakah yang patut dilantik mengetuai rombongan tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menegur mereka. Allah mengatakan, "Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa." Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Nabi SAW, mereka itulah orang-orang yang telah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertakwa. Ini adalah satu bentuk teguran kepada orang-orang Muslim, kepada para sahabat, bagaimana akhlak mereka yang harus mereka amalkan, praktikkan semasa berada dengan baginda Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat mengatakan supaya tidak mendahului Allah dan Rasul dalam menentukan satu keputusan. Begitu juga merendahkan suara di hadapan baginda Nabi sebagai satu tanda hormat. Begitu juga tidak memanggil baginda Nabi dengan panggilan biasa seperti memanggil orang-orang biasa yang lain. Kemudian pada ayat 6 Allah Ta'ala menyebutkan tentang konsep tabayun. Apabila datang satu khabar berita pada seorang yang tidak diketahui, maka haruslah disemak dahulu berita tersebut. Secara spesifiknya ayat ini diturunkan semasa peristiwa Nabi SAW mengutus Al-Walid ibn Uqbah untuk mengambil zakat ataupun memungut zakat daripada kaum Bani Mustalik. Di tengah-tengah jalan, Walid ini merasa takut kerana dulu pernah ada permusuhan antara dia dan juga kaum Bani Mustalik ini. Lalu pulang secara langsung mengatakan kepada Nabi bahawasanya Bani Mustalik enggan membayar zakat, mahu membunuh Al-Walid. Lalu Nabi SAW hampir-hampir saja menghantar satu tentera untuk memerangi mereka kerana enggan membayar zakat. Namun pembesar Bani Mustalik kemudian datang bertemu dengan Nabi menyatakan bahawasanya mereka sebenarnya menunggu satu utusan untuk membayar zakat ini dengan niat yang baik, bukan niat untuk membunuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang orang fasik yang datang memberitahu suatu berita, maka hendaklah kamu selidiki terlebih dahulu berita tersebut kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak sepatutnya dengan sebab kamu tidak tahu perkara tersebut sehingga menyebabkan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Satu bentuk perkara yang penting untuk kita ketahui untuk menyiasat satu-satu khabar yang kita terima. Jangan bulat-bulat menerima secara langsung sahaja. Begitu juga surah ini menyatakan larangan untuk mengejek ataupun memberi gelaran-gelaran yang buruk kepada orang lain. Ini berlaku apabila rombongan Bani Tamim mengejek sahabat-sahabat Nabi yang miskin seperti Ammar, Khabbab, Bilal bin Rabah dan seumpamanya kerana pakaian mereka yang lusuh. Kemudian datanglah firman Allah Subhanahu Wa Taala melarang keras perbuatan mengolok-olok, memperolok kaum lain kerana boleh jadi orang yang diejek itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'
asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mencela orang lelaki daripada kamu, mencela, mencemuh, merendah-rendahkan orang lelaki yang lain. Kerana boleh jadi puak yang dicemuhkan itu, yang dihina itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula orang perempuan mencemuh, merendahkan orang-orang perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu menyatakan keaiban, keburukan orang-orang yang lain, dan juga jangan kamu memanggil seseorang dengan suatu gelaran yang buruk. Sesungguhnya ini adalah amat buruk sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah dia beriman. Maka ingatlah, siapa yang tidak bertaubat, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Begitu juga apabila seseorang itu masuk ke dalam agama Islam, Allah Ta'ala menyamakan darjat antara mereka. Tidak ada beza antara seorang sultan pemerintah dengan seorang hamba. Yang membezakan antara satu sama lain itu adalah dengan sebab takwanya itu. Ayat yang ke-13 ini turun semasa peristiwa Fathu Makkah, apabila Bilal bin Rabah naik ke atas Kaabah untuk melakukan azan di atas perintah Nabi SAW. Lalu sebahagian daripada pembesar Quraisy yang baru-baru masuk Islam merasa ragu-ragu dan tidak senang, lalu mengatakan, apakah tidak ada orang lain selain daripada hamba ini untuk melainkan azan di atas Kaabah? Kerana menganggap darjat Bilal sebagai seorang hamba itu, sebagai bekas hamba itu, seorang yang sangat-sangat rendah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan ayat 13 ini, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia sekalian, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu daripada pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra di antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Bukanlah penghulu, bukanlah ketua kampung, bukanlah perdana menteri, bukanlah raja, bukanlah sultan dan seumpamanya itu paling mulia, tetapi orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu garis panduan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kepada umat manusia, yang menyatakan bahawasanya kita ini adalah sama rata. Ini adalah konsep kesamarataan yang sebenar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah di antara intipati yang penting yang boleh kita dapatkan daripada surah Al-Hujurat ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mendapatkan manfaat daripada surah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.